tukar password rasmi kena guna alternatif sebab email rasmi dia tak ingat password dia. Okey, ni tengok ni. Ni IC. Tarikh lantikan pertama. Alamak, macam mana nak cari? Okey, kena suruh pentadbir buat. Pentadbir kena masuk dalam dia orang punya login dan dia hantar. Ni kena pentadbir. Lepas tu pentadbir kena pergi ke ni pentadbiran sistem. Klik dan pergi ke ni penyelenggaraan rekod. Ni tekan. Okey, lepas tu dia kena pergi ke ni cari selenggara sandangan. Sampai sini dia kena cari nama orang yang nak guna email alternatif tu yang tak ada password, lupa lah kan. Okey, klik, ambil ni senarai, masukkan nombor IC dia. Pastikan nombor IC betul kalau salah tak jumpa lah kan. Teruskan. Okey, nanti jumpa kat sini boleh nampak nama dia dan kemudian tekan sini paparan sandangan untuk tahu ni yang paling awal sekali. Inilah dia punya lantikan pertama. Jadi kena masuk balik orang tadi boleh masukkan dia punya lantikan pertama dan isi juga email, IC dan juga tujuan. Penting dan kemudian tekan hantar. Lepas tu pentadbir kena masuk lagi, dia kena pergi ke security dan dia kena pergi ke ni set semula kata laluan. Dia kena cari. Dia kalau yang guna tadi dia akan tuliskan ni permohonan secara alternatif. Yang ni tak ada. Okey, dan jangan lupa ucap terima kasih kepada pentadbir.